Menjelang akhir pelajaran ini, anda akan membaca huruf Korea baru. Tiada penghafalan. Jom. Ingat rahsia hangul. Setiap huruf berbentuk seperti mulut anda ketika anda mengucapkannya. Sekarang huruf dokal. Dengar dan tonton garisan. A, O, U, U. Gabungkan konsonan dan dokal, dan anda akan mendapat suku kata. Seperti blok binaan. Giliran anda. Bacakan ini dengan kuat. Berhenti jika perlu. Menakjubkan. Anda baru sahaja belajar kosong konsonan dan 4 dokal. Anda sudah boleh membaca lebih banyak Korea daripada semalam. Sekarang kunci. Pergi ke korean.wiasum.com. Latihan percuma. Tiada pendaftaran. Pautan ada di bawah.